Mengenai PRN Sabah ni kan, yang tak lama lagi ni kita nak ke PRN Sabah ni. Apa pandangan Dr. Norman Sapar? Adakah peluang Barisan Nasional untuk memenangi pilihan raya kali ini? Okay, kita akan berhadapan dengan PRN Sabah pada bulan hadapan. Ia adalah satu pilihan raya bagi rakyat Sabah yang ke-17, yang mana bagi saya satu pilihan raya yang cukup sengit dalam sejarah pilihan raya di Sabah. Saya menjangkakan tiada parti yang akan dominan untuk menjadi kerajaan Sabah. Maknanya akan wujud kerajaan perpaduan di Sabah selepas PRN Sabah. Okay. Kalau sekarang kita dapat lihat pun parti yang memerintah iaitu JRS pun sudah berpecah. Dan kerusi dia sekarang pun saya rasa dalam 23 ke 24. Jadi untuk mereka kekalkan kerusi, kalau dapat kekalkan semua kerusi pun mereka tak dapat bentuk kerajaan Sabah. Sebab Sabah mempunyai 73 kerusi dan ada 6 kerusi yang adun dilantik. Jadi agak mustahil akan ada satu kerajaan dominan di Sabah. Tapi ianya bukan sesuatu yang mustahil. Sebab kalau kita dapat lihat di Sabah ni sekarang, saya boleh katakan ada 3 parti yang utama. Selain pada JRS sendiri, gabungan antara Barisan Nasional dan juga PH juga dilihat mampu menjadi kerajaan di Sabah. Namun ia bukan sesuatu yang mudah. BN sekarang ni pun ada 14 kerusi. PH 9 kerusi. Kalau dapat kekalkan semua pun baru 23 kerusi. Kemudian Warisan. Warisan pun bukan parti yang dominan di Sabah. Jadi saya menjangkakan selepas PRN Sabah ni, antara 3 ni akan wujud 2 gabungan. Antara 3 ni dua akan bergabung untuk jadi kerajaan. Sama ada BN, PH, Warisan ataupun BN, PH dengan JRS. Dalam politik ni tak semestinya hari ni bergaduh, besok tak boleh menjadi kawan. Dalam politik ni pelbagai kemungkinan boleh berlaku. Jadi inilah situasi semasa politik Sabah. Politik yang maksudnya politik yang takkan wujud satu kerajaan yang dominan. Ia memang berlaku dekat seluruh dunia, bukan di Sabah. Jadi dekat Malaysia pun kerajaan perpaduan, kita dapat lihat perkara itu akan berlaku. Jadi kena terima hakikat lah. Selepas ni PRN Sabah, kerajaan yang wujud adalah kerajaan perpaduan, bukan kerajaan dominan. Walaupun Warisan bertanding di 73 kursi, BN dan PH pun tak bertanding semua kursi. BN tak silap saya bertanding, mungkin akan bertanding di lebih 40 kursi. PH dikatakan dalam 22 ke 23 kursi dia akan bertanding. JRS pun dia tak bertanding semua, dia bertanding 55 kursi. Jadi dekat situ kita dah dapat lihat agak sukar mana-mana parti yang menyatakan bahawa mereka akan memerintah Sabah selepas PRN ke-17 nanti. Ini sebab tu saya nyatakan pada awal tadi, satu pilihan raya yang cukup sengit. BN pun sebelum ni pun akan bertanding di semua kursi. Tapi kali ini memilih untuk tidak bertanding di semua kursi dan bertanding di kursi-kursi yang terpilih dan diyakini boleh menang lah untuk membentuk kerajaan perpaduan di Sabah selepas PRN 17 nanti.